Assalamualaikum, saya Zulfaqar dan rakan saya. Saya Atika. Apa khabar Atika? Alhamdulillah sihat. Raya tahun ni macam mana Atika? Sangat meriah. Macam mana dengan Cik Zulfaqar? Saya pun sangat meriah. Tahun ni saya beraya di Kelantan. Alhamdulillah lah tahun ni tak jam sangat. Atika beraya di mana tahun ni? Saya kedua-dua sekali. Pahang dan juga Kelantan lah. Pahang dan juga Kelantan. Betul-betul meriah tu Puan Atika. Sangat meriah. Okey, jadi Puan Atika, untuk perbincangan kita pada hari ini Puan Atika, apakah topik yang akan dipersembahkan kepada kita punya pendengar? Okey, pada hari ini kita akan membincangkan topik yang berkaitan dengan deepfake dan juga pertahanan AI. Topik yang menarik menurut saya topik yang menarik, dan saya rasa masih ramai pendengar kita yang belum ada pendedahan dengan deepfake ni. Saya rasa topik yang menarik untuk dibincangkan ni. Puan Atika, boleh ke Puan Atika terangkan sedikit sahajalah permulaan untuk deepfake? Betul, Cik Zulfaqar. Sebenarnya kita sering mendengar berkenaan deepfake, mendengar, melihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi, untuk kita lebih memahami, mari kita sama-sama menonton dan saksikan klip video berkenaan dengan satu lakonan yang pernah terjadi sebelum ni. Mari kita saksikan. Okey, jom kita tengok. Malaysia sedang menghadapi penipuan teknologi deepfake yang semakin meningkat. Dalam tempoh 6 bulan lalu, terdapat 14,400... Hai sayang. Ibu, beg saya dah hilang lah. Tapi dah buat laporan polis. Tapi terlepas flight pula. Saya okey ke tak? Cuai ni. Pasport ada tak? Ayah, nasib baik pasport tak hilang. Nak minta duit sikit boleh? Barang semua dah hilang. Duit pula dah tak ada. Jangan bimbang. Ayah kan ada. Tapi bank account nak guna siapa? Saya dengan kawan ni. Boleh transfer dekat bank account dia? Baiklah. Nanti ayah transferkan RM500. Alah ayah. Sikitnya 500. Bagilah 5,000. Nanti hutang kita bincang kat rumah, okey? Okey je lah. Yelah. Bagi ayah nombor kawan-kawan tu. Yeay, inilah saya ayah ni. Ibu, ayah, saya dah balik. Ayah, dah transfer duit ke belum? Itu suara saya ke? Okey, video yang menarik, banyak input yang ada dan input yang boleh diulas berdasarkan video yang telah kita saksikan sebentar tadi. Okey, untuk kita ulas dengan lebih lanjut video tersebut, kita jemput panel kita pada hari ini, iaitu Dr. Nurliza binti Abdullah, pensyarah kanan daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Sultan Idris Shah, telah berkhidmat dalam bidang pendidikan selama 17 tahun dan memiliki kelulusan Doktor Falsafah dalam sains komputer dengan pengkhususan dalam bidang keselamatan cyber. Selamat datang Doktor. Apa khabar Doktor? Khabar baik. Terima kasih kerana jemput saya. Memang kita menjemput orang yang tepat lah sebenarnya ni Puan Atika. Betul. Seperti kita tahu, Dr. Nurliza ni pengkhususannya dalam bidang keselamatan cyber. Ya, saya. Okey, jadi Doktor, untuk permulaan asasnya Doktor, boleh ke Doktor terangkan apa itu sebenarnya deepfake dan macam mana ia berlaku Doktor? Okey, topik pembincangan kita pada hari ini iaitu deepfake merupakan satu isu yang semakin penting dalam kehidupan seharian kita. Terutamanya dalam digital moden sekarang. Teknologi ini sebenarnya dibangunkan menggunakan kecerdasan buatan ataupun dikenali zaman sekarang semua sebut AI kan. Okey. So deepfake ni sebenarnya dia menggunakan rangkaian penjanaan adversarial ataupun GANs yang membolehkan penciptaan imej, video dan juga audio yang sangat mirip dengan individu yang macam kita ni lah. Individu sebenar. Tapi hakikatnya semua itu adalah palsu. Suara palsu, video palsu, gambar palsu.
Apa yang paling membimbangkan pada masa kini, deepfake ni bukan sekadar digunakan untuk hiburan. Contohnya, Cik Zulfaqar nak buat badan jadi six pack. Muka Cik Zulfaqar. Itu kan kita just suka-suka nak upload dekat TikTok, nak upload dekat Instagram. Just untuk sumbangan, suntingan kreatif sahaja. Tapi sekarang ni deepfake dah mulai dieksploitasi untuk tujuan jenayah seperti penipuan kewangan. Okey, dan juga penyebaran maklumat palsu dan juga untuk merosakkan reputasi seseorang. Terutamanya pemimpin kerajaan kita lah. Bayangkan ya, Puan Atikah, Cik Zulfaqar, dalam sekelip mata seseorang yang normal tapi kita jadikan dia pelaku dalam sesebuah video ni. Mestilah menakutkan kan? Kita tak pernah buat sesuatu tu, tiba-tiba kita pula orang tuduh, esoknya pagi ada video yang bukan-bukan. Jadi, kita sebagai ahli akademik dan juga pengguna teknologi, kita perlu faham bahawa ancaman deepfake ini memberi kesan langsung dalam aspek keselamatan cyber, etika digital dan juga kepercayaan sosial. Maka kita perlu membuat pendidikan, kesedaran dan juga penggunaan teknologi pengesanan yang betul adalah amat penting dalam menangani cabaran ini. Saya percaya dengan pendedahan yang berterusan seperti melalui sesi edukasi kita hari ini, kita akan dapat memperkukuhkan kefahaman terhadap risiko dan cara melindungi diri daripada ancaman deepfake. Okey. Apa yang diterangkan oleh doktor sangat menarik dan juga menakutkan. Boleh doktor terangkan bagaimana perkara deepfake ini disalahgunakan? Okey, ya memang betul, Puan Atikah. Deepfake ini sangat-sangat menakutkan. Sekarang Malaysia kita dah jadi salah satu negara yang diancam oleh deepfake ni. Okey. Jadi, teknologi deepfake ini dia menarik dari segi inovasi. Tapi dalam masa yang sama, ia juga membimbangkan apabila dia mulai disalahgunakan. Okey? Dalam dunia sebenar, deepfake ni digunakan dalam pelbagai tujuan yang tidak beretika dan berbahaya. Contoh, okey, dalam bidang politik terutamanya. Ada video palsu yang menunjukkan pemimpin politik ni menyampaikan ucapan. Tapi sebenarnya benda tu sebenarnya tak pernah berlaku. Jadi ini boleh menimbulkan kekeliruan dan juga menggugat kestabilan politik sesebuah negara dan juga mencetuskan kebencian awam. Okey, selain daripada itu ada juga kes penipuan kewangan. Sebagai contoh, CEO sebuah syarikat membuat panggilan telefon kepada staf mereka. Okey. Dia akan cakap buat sekian amount perpindahan wang daripada akaun syarikat kepada akaun tertentu. Okey, dalam masa beberapa minit sahaja organisasi boleh kehilangan wang dalam jumlah yang besar. Sebab staf terbabit akan ingat, oh, ini sebenarnya CEO dia yang bagi arahan. Okey. Deepfake juga boleh digunakan untuk mencipta kandungan yang mengeksploitasi terutamanya wanita. Okey, khususnya dia merosakkan reputasi, membuat video lucah ataupun gambar-gambar yang tidak senonoh. Jadi ini selain merosakkan reputasi, ia juga menjejaskan kesihatan mental individu terbabit dan juga keluarga. Kalau ada anak, malu kan? Okey. Dan juga ada juga kes blackmail. Dia melakukan pemerasan terhadap individu menggunakan konten deepfake itu. Contohnya dia cakap dia akan sebarkan video ni kalau tak bagi duit. Benda-benda macam itulah selalunya yang zaman sekarang mulai kita trigger lah. Okay? Jadi ancaman ni semua sangat-sangat nyata dan lebih membimbangkan teknologi ini makin mudah untuk diakses. Siapa saja dah boleh buat satu-satu video dengan menggunakan aplikasi percuma. Okey. Jadi tanpa perlukan kemahiran ataupun knowledge untuk menggunakan deepfake, siapa saja boleh gunakan aplikasi deepfake. Okay. Cuba bayangkan kan Encik Fakar, sekiranya bos kita sendiri
call kita dan meminta sejumlah wang. Adakah kita sendiri tidak pasti adakah ia betul ataupun tidak? Betul Puan Atikah. Berdasarkan penerangan yang telah diterangkan oleh doktor tadi, perkara ini sangat menakutkan dan saya pasti ramai orang-orang kampung, orang-orang yang telah berusia yang kurang pendedahan telah terjerat dengan deepfake tersebut. Kita dah dapat dengar banyak dalam radio, dalam berita, orang yang telah kehilangan wang ringgit, dimalukan, difitnah dan sebagainya lah dengan penggunaan deepfake tersebut. Okey, jadi doktor, deepfake ni memang dah ada. Zaman berubah, teknologi semakin canggih. Kita memang tak boleh buat apa. Kita beransur bersama zaman. And then, macam mana doktor untuk kita melawan deepfake tersebut? Benda dah ada. So sekarang ni kita hanya boleh defend sahaja untuk kita tidak terlibat dengan perkara ini. Adakah dengan AI juga doktor? Sekiranya dengan kita melawannya dengan AI juga, boleh doktor kongsikan alat yang kita boleh gunakan untuk kita banteras skamer yang menggunakan deepfake tersebut? Ya, memang benar Cik Zulfaqah. Kita boleh menggunakan teknologi AI untuk kita melawan deepfake ini. Okay, kita boleh gunakan sebagai pertahanan lah AI ni. AI kita ada macam-macam AI. Jadi sekarang terdapat pada masa kini beberapa alat dan juga teknologi lah yang boleh digunakan untuk mengesan kandungan yang telah dimanipulasi. Contohnya Microsoft Video Authenticator, yang di mana software ini boleh menganalisis image dan juga video untuk mengesan sama ada tanda-tanda seperti blending boundary, di mana ada terdapat keanehan dalam video yang diupload tersebut. Ada pencahayaan yang aneh, tekstur muka yang aneh, mulut mungkin sengit, mata tak berkelip, macam itulah. Selain daripada tu, kita juga ada deepfake scanner. Yang ini adalah aplikasi mudah alih. Aplikasi mudah alih yang boleh digunakan oleh pengguna dengan memuat naik video, dan kemudian aplikasi ini akan beritahu sama ada video itu telah dimanipulasi menggunakan deepfake ataupun tidak. Okey, tools yang ketiga iaitu Face Forensic Plus. Ini adalah satu dataset model yang digunakan oleh penyelidik forensics untuk melatih AI dalam mengesan video-video yang telah dimanipulasikan. Yang menariknya, pada masa kini terdapat beberapa syarikat Puan Atikah, Cik Zulfaqah, yang telah membangunkan teknologi digital watermarking, di mana kandungan asli telah ditandakan dengan tanda tangan digital supaya sebarang perubahan boleh dikesan dengan mudah. Walaupun alat-alat ini semakin canggih, ia perlu digunakan bersama dengan kesedaran beretika pengguna sendiri dan dasar keselamatan cyber yang berkesan. Dalam peperangan AI ni, AI adalah satu bahagian yang mana manusia mesti bertanggungjawab dalam menggunakannya dengan bijak. Kagum bila kita tengok banyak alat-alat tools yang boleh digunakan dalam mengesan menggunakan AI. Tapi bila alat tu terlalu canggih, bermakna deepfake pun semakin licik ya doktor? Ya, betul tu Puan Atikah. Inilah yang kita panggil sebagai AI arms race, di mana perang teknologi dalam antara pencipta deepfake dan juga membina sistem pengesanan deepfake. Apabila teknologi pengesanan menjadi semakin canggih, pencipta deepfake pun akan mencari jalan macam mana memperbaiki teknik mereka supaya tidak dapat dikesan. Sebagai contoh Puan Atikah, pada peringkat awal, deepfake ni dia mudah je kita nak kesan. Contohnya macam gerakan mata. Sebab manusia ini bila bercakap dia perlu berkelip kan? Betul. Tapi dalam video deepfake, mata tak berkelip. Dia straight je, bulat, mata tengok kita. Okey, kita dah tahu. Okey, ini bukan video yang normal. Okey, lepas tu kita boleh tengok pelik juga bibir. Suara benda lain, bibir tidak bergerak. Dia tak synchronize lah. Ya, dia tak synchronize. Itu salah satu zaman dulu punya deepfake.
Tapi dengan perubahan masa pada masa hari ini, banyak video deepfake ni makin perfect. Cukup sempurna. Macam mana rupa kita, macam mana mata kita bergerak, macam mana mulut kita bergerak bercakap, mereka boleh replicate dah. Sampai kita pun dah susah nak bezakan betul ataupun tak. Ya betul Encik Zulfaqah. Kita pun tak tahu, ini video betul ke? Ini bukan ke? Jadi, bila video dan ekspresi muka semua hampir sempurna, jadi kita perlu membuat satu sistem pengesanan yang perlu menggunakan algoritma yang lebih kompleks dan latihan data yang lebih luas. Yang ini kita boleh guna big data dan juga AI lah untuk buat pengesanan dan juga mungkin prevention kepada video-video deepfake ni. Sebagai contoh, pada peringkat awal, sebagai contoh kita boleh tengok dalam kitaran sekarang ni, siapa cepat dia selamat. Okey. Sebab penyelidikan dan pembangunan dalam bidang keselamatan cyber ini dia tak boleh berhenti. Kena terus one step further daripada pencipta deepfake ni. Okey, kita perlu sentiasa di hadapan. Okey. Yang penting selain bergantung kepada alat pengesanan, kita perlu juga educate our audience, pengguna sebenarnya. Okey. Yang perlu ada kesedaran literasi digital untuk membezakan mana-mana satu maklumat yang betul ataupun mana satu maklumat yang sebenarnya tipu ni, fitnah ni. Jadi ini tanggungjawab Encik Zulfaqah dan Puan Nur Atikah lah. Betul, untuk menyebarkan tanggungjawab maklumat kita bersama. Ya, sebenarnya tanggungjawab kita bersamalah. Okey, bila kita dengar tadi banyak alat yang digunakan untuk mengesan. Jadi, adakah patut boleh dibuka kepada semua orang atau patut disekat, Doktor? Okey, ini memang menarik mencabar soalan Puan Atikah ni. Siapa yang boleh menggunakan satu aplikasi, siapa yang tak boleh menggunakan aplikasi. Benda ini sentiasa menjadi perdebatan dalam kalangan semua pakar. Okey, di satu pihak, membuka akses kepada alat pengesanan AI ni memberi peluang kepada orang lebih ramai untuk belajar. Termasuk kepada wartawan, pendidik dan orang awam ni, kita belajar untuk mengesan sama ada kandungan ni sahih ke tidak. Terutama wartawan, dia orang dapat dulu video kan? Betul. Jadi dia boleh tengok sama ada video ni sahih ke, fitnah ke, kan? Dia boleh, kalau macam wartawan, orang awam ada akses kepada pengesanan AI ni, dia boleh membantu pengekangan penyebaran maklumat palsu secara lebih meluas. Tapi tetap berisiko. Sebabnya, kalau asal alat pengesanan tu boleh diakses dengan mudahnya, maka siapa yang pembuat deepfake pun dia boleh akses. Betul. Jadi, dia boleh juga uji dia punya kandungan video konten dia tu sama ada orang boleh detect tak itu deepfake ataupun tidak. Dalam erti kata lain, mereka boleh gunakan alat pertahanan ni untuk menguatkan lagi serangan mereka. Jadi, penyelesaiannya bukan semata-mata pada soal buka ke tutup akses alat pengesanan AI. Alat pengesanan AI untuk deepfake ni. Tapi ia perlu keseimbangan. Iaitu mungkin melalui pengawalan akses. Lesen, kita perlukan lesen lah. Siapa nak guna. Ataupun kerjasama dengan institusi yang bertanggungjawab. Okey. Yang penting, pendekatan kita mesti beretika dan berpandukan prinsip keselamatan cyber supaya teknologi ini dapat digunakan bersama tanpa memberi ruang dan peluang kepada penyalahgunaan. Okey, bermakna teknologi kita yang semakin canggih kadang-kadang boleh menjadi salah satu senjata pada kita juga. Ya, betul Puan Atikah. Betul tu. Okey, berdasarkan apa yang doktor bagi tahu tadi, kita tahu kita memang berhadapan dengan deepfake dan kita juga tahu kita ada alat yang boleh membanteras deepfake tersebut. Okey, alat-alat yang digunakan juga menjadi perdebatan ya doktor, sama ada perlu dibuka kepada semua orang ataupun tidak. Kemungkinan penyalahgunaan mungkin akan berlaku lah doktor kan? Betul. Dan juga scammer tersebut juga boleh guna alat tersebut untuk menambah baik
diorang punya scam tu, doktor. Betul ya? Ya, betul. Okey, jadi doktor, masa depan deepfake ni doktor, pada pandangan doktor dalam masa 5 ke 10 tahun yang akan datang ni doktor, macam mana deepfake ni doktor? Okey, pada pandangan saya dalam tempoh 5 ke 10 tahun, jangka akan datang, jangka teknologi deepfake akan menjadi lebih canggih. Dia makin realistik dan sukar untuk dibezakan dengan kandungan sebenar. Dengan kemajuan pesat dalam bidang AI, kita mungkin akan lihat deepfake digunakan bukan sahaja untuk menipu, tetapi juga dalam bidang pendidikan, hiburan dan komunikasi. Ini dah lebih baguslah untuk kita sebagai pendidik kan. Tapi kita gunakan deepfake ni secara sah dan juga beretika. Okay. Namun dari sudut keselamatan cyber, ini bermakna cabaran juga akan meningkat. Teknologi pertahanan perlu berkembang pesat seiring kita akan lihat lebih banyak penggunaan AI forensics, blockchain untuk pengesahan identiti digital dan mungkin sistem proof of authenticity untuk video. Jadi setiap media dah perlu ada authentication. Sama ada sah ataupun tidak. Kita akan start menggunakan digital signature. Jadi untuk memastikan semua ini berjalan seiring, kita berharaplah kerjasama antara kerajaan, syarikat teknologi, institusi pendidikan dan masyarakat awam akan bersama-sama seiring dan sejalan untuk memastikan teknologi deepfake ini bukan sahaja untuk keburukan tapi ada kebaikannya, boleh diguna bersama-sama. Selain daripada itu, undang-undang juga perlu diperkukuhkan, termasuk penggubalan akta berkaitan manipulasi digital dan penyalahgunaan data. Yang paling penting, kita perlu memupuk literasi digital dalam kalangan masyarakat supaya mereka bukan sahaja tahu teknologi ini wujud, tapi juga tahu bagaimana untuk mengesan dan tidak terberdaya. Dalam masa depan yang penuh dengan kandungan digital, semua benda digital content, kepercayaan menjadi aset yang paling berharga. Dan untuk mengekalkan kepercayaan itu, kita semua bukan sekadar pakar teknologi, mempunyai peranan selain daripada itu, masing-masing pun ada peranan masing-masing. Jadi, bagi menangani ancaman deepfake secara menyeluruh, aspek teknologi sahaja tidak mencukupi. Okey, penguatkuasaan undang-undang dan dasar yang jelas amat diperlukan. Ini termasuk kita memberi hukuman. Okey, kerajaan gubal akta, beri hak hukuman. Kalau terdapat dapat tangkap orang yang sebar fitnah itu. Okey, kita ada akta. Siapa menyebarkan kandungan deepfake yang bersifat fitnah, penipuan atau eksploitasi akan dihukum. Kita belum ada lagi akta tu kan? Selain daripada itu, polisi di peringkat organisasi dan institusi pendidikan juga harus dikemaskini untuk menangani risiko kandungan palsu secara dalaman, termasuk dalam komunikasi rasmi, pentadbiran data dan penggunaan media sosial. Kerjasama antara kerajaan, agensi penguatkuasa, platform digital dan masyarakat sivil amat penting bagi memastikan penggunaan teknologi kekal bertanggungjawab dan juga beretika. Okay. Jadi, kesimpulan di sini, teknologi deepfake semakin berkembang dan mampu menghasilkan audio dan video serta audio yang suka dibezakan di antara palsu dan juga asli. Satu perkara yang pasti, kita semua mesti peka dan sentiasa ada pengetahuan dan ilmu mengenai deepfake dan cara untuk mengatasi. Betul Zulfaqar? Betul tu Puan Atikah. Saya percaya 5 ke 10 tahun yang akan datang deepfake akan lebih canggih. Sekarang pun kita dah susah untuk bezakan konten itu betul ataupun salah. Bayangkan 5 ke 10 tahun lagi. Memang saya rasa macam realiti. Dan tapi itu 5 ke 10 tahun yang akan datang lah. Yang penting apa yang kita cuba sampaikan di sini adalah untuk pendedahan kepada semua orang supaya alert dan tahu apa itu deepfake dan boleh menanganinya supaya tidak mudah untuk tertipu. Sebab seperti kita tahu ramai sangat yang kena tipu dan kita nak
tak nak perkara itu berulang dan supaya semua orang dapat selamatlah daripada scam ni. Okey. Okey, kesimpulannya saya rasa itu sahaja untuk Educast Pieces kita pada hari ini. Banyak ilmu dan juga input yang kita dapat daripada panel kita, iaitu Dr. Nuriza pada hari ini. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Terima kasih Doktor. Terima kasih kembali sebab jemput saya hari Semoga ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey.